anda ingin tahu apakah kesan Pocky 40 gram satu kotak ni, flavor coklat kepada tahap glukos dalam darah saya akan periksa melalui CGM Continuous Glucose Monitor ni after 2 hours. Dia cakap sini high in fiber. So let's see. Lepas saya makan, saya akan check kembali dalam 2 jam. Mari kita try. Selepas 2 jam saya makan satu paket Pocky chocolate flavored ni, boleh tengok dekat graf tu langsung tak ada spike glukos dalam darah saya melalui CGM yang saya tengok dekat monitor ni. So itu ialah satu paket 40 gram Pocky chocolate flavored. Rasanya high in fiber ni betul-betul helps with the absorptions of the glucose lah dekat dalam penghadaman kita. Apa lagi makanan ataupun minuman yang anda nak saya try untuk video akan datang? Komen dekat bawah.